Kok kita lah ni pukul 2.34 minit petang. Cik Syakir bersama-sama dengan kita nak cerita mari berkenaan dengan Olive Jardin Marketing, iaitu Zuitina Prestige, iaitu minyak zaitun putih, keluaran Zuitina. Jadi petang ni adik-adik kita pakat-pakat dengar. Mudah-mudahan segala-galanya yang kita boleh berkongsi dengan Cik Syakir boleh menjadi panduan dan juga kepada kita untuk mencari penawar tentang kesihatan kita, dan juga untuk seboleh dan juga semolek-moleknya tak ada nyakit lagi kita cari dah. Itulah kaedahnya sebenarnya. Baik, kita bersama dengan Cik Syakir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abadi. Ya, alhamdulillah sihat molek deh. Alhamdulillah, tak ada sorok sikit hari ni. Tak apa, kita ejah pula deh. Baik, kita nak berkongsi berkenaan dengan kelebihan dan juga kebaikan kita mengamalkan minum minyak zaitun putih keluaran Zuitina Prestige. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abadi selaku pengacara bicara pada petang hak jauh ni, dan juga adik kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Lama berhenti ni Abadi 2-3 minggu ni. Sebab ambo duduk di Morocco, ngambil minyak zaitun untuk adik kakak, wakili untuk adik kakak supaya tak putus minyak zaitun ni sebagai bekalan pada waktu pagi, sudu pada waktu pagi, sudu pada waktu petang. Tu kan dia ni. Seperti mana adik kakak pahal dah selama ni bahawa minyak zaitun ini merupakan makanan Qurani ataupun minyak hak sunnah. Disebabkan terlalu banyak ayat-ayat Quran ada dalam 7 tempat yang membicarakan tentang zaitun, tentang buah zaitun, tentang minyak zaitun, dan juga ada banyak hadis yang menceritakan tentang galakan supaya kita makan minyak zaitun. Makanan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu sekali adik kakak sekalian mempunyai manfaat yang sangat luar biasa kepada kesihatan kita. Seperti mana kita faham semua dah adik kakak, nyakit hok ada hari ni yang kita takut sekali, sama ada kecil manis ke, nyakit kolesterol tinggi, sakit jantung ke, sakit metabolik darah tinggi dan sebagainya. Ini merupakan penyakit yang asal bukan sebab kita ni hijau gapo. Mata kita tanam padi gak kena kecil manis. Mata kita jadi cikgu gak kena sakit jantung. Tidak, penyakit tidak kena pekerjaan. Tetapi penyakit mari ni Abadi disebabkan kita makan gapo sebelum ni. Kita makan hak tahun lepas, hak 2 tahun lepas, hak 5 tahun lepas, hak 7 tahun lepas. Kita makan gapo yang menjadi amalan kita, itulah yang akan membentuk kesihatan kita ataupun yang akan membentuk penyakit pada tubuh kita Abadi. Jadi gesaan supaya makan minyak zaitun ini adalah sebagai satu benteng Abadi, ataupun sebagai perisai dalam tubuh kita supaya penyakit-penyakit hamba rakyat tadi tidak mari. Minyak zaitun ini dia kaya dengan lemak baik yang diperlukan oleh semua tubuh badan manusia. Baik kita kerja cikgu ke, baik kerja askar ke, baik kerja polis ke, baik kerja menteri ke, baik kerja timbalan menteri ke, semua tubuh kita ni memerlukan fatty acid ataupun lemak baik di dalam tubuh kita. Lemak baik terdiri daripada omega 3 Abadi, daripada omega 6 baik, daripada omega 9 baik. Ada beratus komponen yang baik ada dalam minyak zaitun ini. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita makan, tak kira cak gapo, tak kira daripada negara mana, asalkan minyak zaitun itu hak benar-benar diperah daripada buah zaitun Abadi. Seperti mana adik kakak faham semua dah. Nyo di negeri Kelantan ni kalau kita perah tu baik sate. Sate tu mesti bau nyo. Kalau nyo negeri Terengganu pun serupa juga. Nyo negeri Selangor pun serupa. Nyo negeri Kedah pun serupa. Sabit kata sate kena bau nyo. Tapi kalau nyo tu punah, sate tu masal Abadi. Kita panggil sate basi ko, sate tak pakar ko, ikutlah. Serupa juga dengan minyak zaitun. Minyak zaitun hak ori, minyak zaitun hak sunnah, minyak zaitun hak suruh makan ni adalah minyak zaitun hak bau buah zaitun. Bau buah zaitun ni adik kakak seperti jambu batu, seperti daun ina, seperti rupuk kita potong. Apabila kita makan minyak zaitun ni, automatik tubuh kita ni secara semula jadinya mudah nak telan, mudah menikmati
kelazatan dan juga keharuman bau minyak zaitun tu. Jadi adik kakak, minyak zaitun ni jangan tinggal adik. Ya. Ujian kau tak ujian, kau mesti cuti sekolah, kau tak cuti sekolah, jangan tinggal. Sudu pada waktu pagi, sudu pada waktu malam sebagai al-wiqayah. Al-wiqayah ni kita nak terjemah gapria adik. Kita panggil mencegah sebelum terkenanya penyakit. Ya. Kita kena ingat adik kakak, kesihatan kita pada hari ni kita yang tentukan. Bukan doktor tentukan, bukan cikgu tentukan, bukan tok tua kita tentukan. Tetapi kesihatan kita bermula daripada pemahaman kita untuk memahami makanan manakah perlu kita makan. Makanan manakah yang perlu kita tidak makan. Gapo kita kena lari kepada anak kita supaya jangan makan. Dan gapo yang perlu kita makan. Jadi adik kakak, boleh dapatkan minyak Zuitina Prestige, minyak zaitun putih ni di Jalan Datuk Pati di nombor 010-262-8508. Amal ulangi, 010-262-8508. Ya, tu dia perkongsian kita adik kak. Separuh dulu, lepas ni kita akan berkongsi lagi dengan Cik Saki. Berkaitan dengan minyak zaitun putih yang dihasilkan daripada buah zaitun muda. Buah muda lah ni. Zaitun muda. Kena bedik bunyi muda Zaitun semacam dia. muda. Artinya mada sama tu muda sama. Jadi dari Olive Jardin Marketing ataupun daripada Zuitina Prestige untuk kita. Jadi kok mana-mana pun istiqamah tu penting. Istiqamah. Betul. Betul sayang kita. Baik, kita dengar lagu dulu. Lepas pada ni kita akan bersama lagi dengan Cik Saki untuk kita berkongsi lebih lanjut berkaitan dengan kelebihan, keistimewaan kita mengamalkan minum minyak zaitun putih. Itu dia PA Perangai Comel dah. Biar tubuh badan pun sihat semua, biar matok tala kita buat. Baik, kita sambung semula. Cik Saki. Ya adik. Bila kita sebut bab minyak zaitun ni kan adik dah. Kita dalam kehidupan ni tak lari daripada dua hukum. Yang pertama ada hukum akal, yang kedua ada hukum adat. Ya. Jadi kalau kita perhati molek, kita faham molek gapo itu hukum akal, gapo itu hukum adat, nescaya kita tak akan sesat selama-lamanya adik. Seperti mana Amu ambil contoh adik dah. Ya. Kalau kita ada kecil manis 10, 15. Lepas tu kita ambil emah tangan bini kita 20 hia berat tu. Kita comor atas dada kita luruk. Turun kodok kecil manis kita tu. Turun kodok adik Kita ni kecil manis 15 dah. Ya. Betul bini kita ni ada emah 20 hia berat. Kita ambil, kita tok dada luruk pada waktu pagi 2 kali ke 4 kali ke, luruk pada waktu petang. Turun kodok. Tak turun apa? Sebab emah ni ikut hukum adatnya, bukan nak buat turun kecil manis abadi. Begitu juga kita ni, tanah banyak abadi. Tanah padi lagi, tanah getah lagi, tanah sawit lagi, tanah tapak rumah lagi, tapak gudai lagi. Ambil semua gerai yang ada tu gak, letak atas dada kita. Turun kodok gula tadi abadi. Tak turun dengan gerai tanah. Jadi adik kakak, kita kena faham molek gapo hukum adat. Hukum adat ni apabila kita dah haga, kita kena minum air. Adat kata bila dah haga minum air, kita akan jadi hilang dah haga. Bila lapar, adat kata kita kena makan baru kenyang. Itulah yang dipanggil hukum adat. Begitu juga bila ada kecil manis, bila ada kolesterol tinggi, kita kena ambil makanan yang sihat, barulah ada kesan terhadap gapo kita hadapi tu abadi. Yang pertama sekali makanan sihat yang dianjurkan oleh Quran dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah minyak zaitun. Jadi dengan adanya kita faham molek fungsi minyak zaitun ni, boleh adik kakak ambil emah 10-20 hia berat tok atas dada nak turun kecil manis, boleh ambil gerai tanah nak turun kecil manis, ambillah minyak zaitun sebagai pendinding dan juga sebagai makanan harian. Tak kira minyak zaitun cak gapo, tak kira daripada negara mana, tak kira sapria jual, asalkan minyak zaitun itu hak kita perah daripada buah zaitun. Abedik baik, pada baik, mada baik. Tak rajin tengok orang perah buah zaitun supaya tubik minyak zaitun. Jadi adik kakak, tak usah cita-cita lah nak pergi tengok siapa ke Morocco naik kapal terbang, turun di Abu Dhabi, naik pulak turun Morocco, buat letih ke tubuh je. Wakil ke hamba sore je lah hak untuk buat minyak zaitun untuk adik kakak di negeri Kelantan. Hak mana tak percaya hamba raya hari ni, tak apa, tak usah percaya lah. Tapi adik kakak kena percaya gapo kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raya
Iqtadimu bizzaiti waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Iqtadimu maknanya celuklah ataupun kuluz zaita waddahinu bihi. Memakailah minyak zaitun. Comolah, tolong belomolah dengan minyak zaitun kerana minyak zaitun ini datang daripada pokok yang diberkati. Berkatnya minyak zaitun ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak buat bumi, hak buat langit, hak buat kita semua. Ini merupakan keberkatan yang paling tinggi sekali abadi. Ya. Bukan kata berkat mari pada Tok Wakil, bukan kata berkat mari pada Menteri Besar, tapi berkat mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adik kakak, tak ada masa dah kita nak dengar saja Radio Kelantan, melainkan kita kena terang minyak zaitun hak berkualiti tinggi ni abadi menjadi perisai untuk kita menjauhkan diri kita daripada penyakit-penyakit hak kita tak mari. Siapa nak penyakit, makan gula banyak, makan benda-benda proses banyak, makan benda-benda yang tak sihat banyak, nescaya penyakit mari tanpa diundang. Siapa nak sihat, makanlah makanan sihat sebanyak yang mungkin supaya kita boleh beramal meningkatkan amal ibadat kita sebelum kita dipanggil berjumpa dengan Allah Ta'ala. Jadi adik kakak, ambillah nombor telefon ni, tepuhlah minyak zaitun 010 262 8508. Amba ulas sekali lagi lah adik dah. Ya. 010 262 8508. Gilah terang minyak zaitun ni secara percuma. Nak tahu boleh telah ke tak? Kalau boleh telah baru beli, kalau tak boleh telah saja free pada hari tu abadi. Tu dia. Dan juga adik kakak situ tu boleh beza hak mana hak tak asli ni. Mana minyak zaitun hak basi dah, hak fresh lagi. Jadi kita boleh ni lah boleh tahu. Di Jalan Datuk Pati ni. Datuk Pati. Datuk Pati Kota Baru. Jadi adik kakak itulah yang boleh kita kesempatan kita berkongsi dengan Cik Sakir berkaitan dengan minyak zaitun putih yang dihasilkan oleh keluaran Zuitina Prestige. Sekadar tu bersama dengan kita petani. Jadi adik kakak boleh cubalah dengan mana yang telah pun keistimewaan dan juga kelebihan yang telah pun dinyatakan oleh Cik Sakir kepada kita berkenaan dengan minyak zaitun putih. Terima kasih Cik Sakir. Sama-sama banyak. InsyaAllah kita berjumpa semua dah. InsyaAllah.